Kalau alat muzik Melayu ni, dia tidak banyak sebenarnya perkasa-perkasa yang lain. Cuma sebatai rebab, sepasang gong, sepasang gendang, ibu dan anak. Itu saja alat muzik dalam Melayu. Cuma sekarang ni nampak banyak pasal ditambah canang, ditambah kesi, itu semuanya perkasian yang baru ditambah. Kalau orang belajar Melayu ni, hanya dua cerita yang perlu dibelajar. Pertama sekalinya cerita Dewa Muda dan keduanya cerita Dewa Pecil. Itu cerita asas yang perlu dibelajarkan. Sebab kalau kita tidak belajar asas benda-benda tu dulu, bermakna kita tidak tahu apa Mokyo dan angin Mokyo yang serak ke jiwa kita. Itulah dua cerita yang perlu kita dibelajarkan dulu. Kita orang bersolek dulu, pakaian, seluar, baju, ikat kerih, masuk kelas, tanjak sebelum kita turun kompetah. Kadang-kadang kala tu ada agak tika kenali. Berasa agak perasaan kita ni takut ke, takut kesilapan kita ke. Tu berasa kalau cari apa semua kita berasa suka tu, hati kita berasa ria lah. Kita main dengan angin. Kita main tu kita angin kita mari. Lagu ya. Kalau ada orang lebih tua pada Mek Nisa ni boleh jadi bondo, Mek Nisa jadi anak. Kalau lah tak ada orang lelaki nak pergi watak raja ke menteri ke, terpaksa Mek Nisa laku juga. Orang lelaki ni banyak kan duduk pak muzik. Pak lakon ni terjarang lah. Perai orang lelaki ni. Tapi kita pakai lelaki lah, pakai macam orang lelaki. Cakap pai kita pun kita ubah lah macam kita orang lelaki lah. Kalau mengikut dengan Mak Ayung kita ni dengan Mak Ayung patuh syariah tu juga. Memang tak sama lah. Tentang Mokyo patuh syariah ni, kalau kita bercakap, kita bercerita, saya rasa tidak masalah sangat. Sebelum main Mokyo, kita sempat solat dulu. Di atas petah tu dia tak akan berpeluk. Soal buruk baik kelakuan PA perangai tu, itu terpulang individu masing-masing. Mokyo kita sudah hampir pupu. Budak yang umur 18 tahun memang tak kenal dah Mokyo. Berarti seni kita akan pupuh sepanjang jalan. Satu pesanan saya dan harapan saya, orang-orang muda seperti pelapis-pelapis yang apa duk mengajar hari ni, bimbinglah seni kita ni jangan sampai jadi pupu. Bukan nak suruh main Mokyo, tapi sekurang-kurangnya biar kenal Mokyo dan cerita Mokyo. Sebab ni seni orang Melayu Kelantan. Pesan Mek Nisahnya kalau boleh lah budak muda-muda ni duduk main benda yang tidak berfaedah tu baik dia belajar main seni kita ni hidup semula. Kalau ada pelapis yang baru-baru tu mungkin lah dia hidup semula. Kalau dia tak ada pelapis baru-baru tak ada apa-apa lah.